Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, sini jual apa bang? Adik, abang jual spare part. Bukan spare part. Abang jual kuih-muih. Kuih-muih apa tu bang? Kuih-muih tradisional, macam-macam ada. Kuih-kuih mak-mak ada. Kuih-kuih untuk mak mentua pun ada. Ada kuih mak mentua. Ni, kuih puteri ayu. Aku saja je sebut. Mak mentua. Orang tengah bercinta kan, yang special yang ini. Kuih koci. Koci. Dekat koci ni ada lagu. Kau koci, cintaku. Kuih ni biasa ada dekat Johor. Dangai be. Dangai. Kuih dangai. Ni kuih pelakon filem pun ada. Siapa tu? Ahmad Nifu. Kalau kat Johor tak sah kalau tak makan telur pindang. Ini telur pindang. Ini orang Johor memang rare ni. Kat Johor je jumpa, tempat lain tak jumpa. Ada ayam popcorn. Kita ada leher. Leher ni kalau orang nak bersanding, jangan makan leher. Kenapa tu bang? Nanti bersanding kepala teling. Okay. Kalau nak banyak mulut cakap macam aku, makan tongking. Ada pedal, ada hati dan perasaan, cendawan. Ini dia. Tu musnah diet nombor 1 rakyat Malaysia. Apa tu? Kulit ayam. Okey, kita berniaga dekat Peserai. Peserai Batu Pahat Johor. Bersebelahan dengan stesen minyak Petron Peserai. Kita berniaga daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5.30 petang. Assalamualaikum. Bye-bye. Ingat satu lagi. Ingat satu pesanan bang. Apa tu? Biar kalau gaduh, jangan kalah makan. Okay bang.